Pernahkah anda rasa penat yang amat sangat seolah-olah anda sedang menarik beban yang berat tetapi tidak kelihatan? Satu rasa lesu yang bukan sekadar letih fizikal tetapi lebih kepada keletihan jiwa. Anda mungkin rasa tersekat, mengulangi hari yang sama, masalah yang sama dan emosi yang sama, seolah-olah terperangkap dalam satu kitaran yang tidak berkesudahan. Anda tahu anda mahukan perubahan. Anda dambakan sesuatu yang lebih, tetapi anda tidak tahu di mana silapnya. Rasa berat ini, rasa letih ini bukanlah tanda anda lemah. Ia adalah tanda bahawa anda sedang membawa beban kitaran-kitaran yang belum selesai. Dalam psikologi ini dikenali sebagai kesan Zeigarnik, di mana minda kita akan terus mengingati dan menggunakan tenaga pada tugasan atau emosi yang belum selesai. Setiap janji yang anda mungkir pada diri sendiri, setiap luka lama yang tidak pernah anda sembuhkan, setiap impian yang anda pendamkan, semuanya menjadi fail terbuka dalam minda separa sedar anda, dan ia senyap-senyap menghabiskan tenaga hidup anda setiap hari. Tetapi, bagaimana jika saya beritahu anda bahawa alam semesta ini mempunyai ritma dan kitarannya yang tersendiri? Dan ada satu ketika, satu titik peralihan yang kuat, di mana tenaga untuk melepaskan yang lama dan menyambut yang baharu adalah sangat tinggi. Titik ini, gerbang tenaga ini akan tiba pada 13 Oktober. Tarikh ini bukanlah tarikh magis secara rawak. Ia adalah apa yang kita panggil sebagai ambang kuantum, satu titik reset semula jadi di mana getaran kolektif planet ini menyokong perlepasan dan permulaan semula. Ia adalah satu peluang untuk anda secara sedar menutup fail-fail lama yang membebankan anda dan memilih untuk melangkah masuk ke versi diri anda yang lebih tinggi, lebih bertenaga dan lebih sejajar dengan kebenaran jiwa anda. Jadi, apakah penyelesaian kepada rasa berat dan tersekat ini? Penyelesaiannya ialah dengan menggunakan pintu gerbang 12 Oktober ini secara sedar sebagai titik perubahan anda. Ini bukan tentang menunggu sesuatu berlaku kepada anda. Ini adalah tentang anda mengambil bahagian secara aktif dalam penciptaan realiti anda sendiri. Konsepnya mudah. Anda perlu selaraskan getaran peribadi anda dengan tenaga perubahan yang sedang berlaku. Bagaimana? Dengan membuat pilihan yang jelas dan disengajakan. Dalam fizik kuantum, terdapat satu prinsip yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Ia membuktikan bahawa realiti tidak tetap sehinggalah ia diperhatikan. Tenaga wujud dalam lautan kebarangkalian yang tidak terhingga, dan di mana sahaja anda meletakkan fokus dan kesedaran anda, di situlah tenaga akan memejal menjadi pengalaman fizikal. Sebelum anda membuat pilihan, masa depan anda hanyalah satu gelombang kemungkinan. Tetapi saat anda membuat keputusan yang jelas, didorong oleh niat yang kuat, anda seolah-olah mengarahkan tenaga alam semesta untuk runtuh menjadi satu realiti spesifik yang anda pilih. Tarikh 13 Oktober ini bertindak sebagai pemangkin. Bayangkan ia seperti satu arus sungai yang deras. Anda boleh cuba berenang melawan arus dan ia akan meletihkan anda. Atau anda boleh memilih untuk berpusing dan membiarkan arus itu membawa anda dengan laju ke destinasi baharu. Arus ini adalah tenaga transformasi. Pilihan untuk menggunakannya adalah di tangan anda. Ini bukan angan-angan kosong. Ini adalah mekanik alam semesta. Anda akan belajar bagaimana untuk secara sedar melepaskan sauh-sauh tenaga yang menahan anda dan menetapkan koordinat yang jelas untuk perjalanan jiwa anda yang seterusnya. Untuk benar-benar memahami mengapa kita sering tersekat, kita perlu melihat lebih dalam ke dalam sistem operasi kita sendiri, minda separa sedar. Ahli neurosains kini mengesahkan bahawa 95% daripada kehidupan kita, termasuk fikiran, tindakan dan emosi kita, dikawal oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Minda sedar anda yang memegang harapan dan impian anda hanyalah 5%.
Jadi, apabila anda berkata, saya mahu berubah, tetapi mendapati diri anda kembali kepada tabiat lama, itu kerana anda sedang berlawan dengan program 95% yang jauh lebih kuat. Program-program ini terbentuk sejak kita kecil berdasarkan pengalaman, trauma dan kepercayaan yang kita serap daripada persekitaran kita. Setiap kali anda merasa tidak cukup baik, takut gagal atau tidak layak menerima kasih sayang, itu bukanlah diri anda yang sebenar. Itu hanyalah program lama yang sedang dimainkan semula. Identiti anda, siapa yang anda percaya diri anda, adalah gabungan daripada program-program ini. Dan badan anda telah menjadi begitu biasa dengan emosi yang terhasil daripada pemikiran ini, seperti rasa cemas, ragu-ragu atau sedih, sehingga ia menjadi ketagih secara kimia. Jadi, apabila anda cuba untuk merasa gembira atau yakin, badan anda akan memberontak. Ia akan menghantar isyarat kepada otak, "Hey, ini tidak normal." Mari kita kembali kepada rasa risau yang biasa kita rasa. Inilah halangan sebenar. Anda tidak boleh mencipta masa depan yang baru sambil berpegang pada identiti dan emosi dari masa lalu. Ia adalah satu percanggahan getaran. Ambang kuantum pada 13 Oktober memberi kita satu jeda tenaga, satu peluang untuk menggodam sistem ini. Sekarang, mari kita beralih kepada langkah-langkah praktikal. Bagaimana anda boleh menavigasi ambang kuantum ini untuk mencipta perubahan yang pantas dan berkekalan? Terdapat 3 langkah utama yang perlu anda lakukan sebelum atau pada 13 Oktober. Anggap ini sebagai ritual peribadi anda untuk transformasi. Pertama, lakukan inventory tenaga. Ambil sedikit masa untuk duduk diam tanpa gangguan. Tanya diri anda, ke manakah tenaga saya telah pergi? Kenal pasti situasi, perhubungan atau corak pemikiran yang paling banyak menghabiskan tenaga anda. Tuliskan semuanya. Kesedaran adalah langkah pertama. Anda tidak boleh mengubah apa yang anda tidak sedari. Kedua, buat keputusan yang tegas untuk melepaskan 3 perkara utama. Pilih 3 beban terbesar dari inventory anda tadi. Ini mesti spesifik, bukan hanya saya lepaskan negativiti. Tetapi saya lepaskan kepercayaan bahawa saya perlu bekerja keras sehingga letih untuk berjaya. Atau saya lepaskan rasa kesal yang saya simpan terhadap sipolan. Atau saya lepaskan tabiat membandingkan diri saya dengan orang lain di media sosial. Tuliskan ini dan ucapkan dengan lantang. Dengan berbuat demikian, anda secara sedar menarik balik tenaga anda daripada realiti masa lalu tersebut. Ketiga, tetapkan 3 niat yang jelas dan boleh diambil tindakan untuk realiti baharu anda. Sekali lagi, ia mesti spesifik. Bukan hanya saya mahu lebih gembira, tetapi saya berniat untuk meluangkan 10 minit setiap pagi untuk bersyukur bagi menaikkan getaran saya. Atau, saya berniat untuk bercakap kepada diri sendiri dengan kata-kata yang baik dan penuh kasih sayang. Atau, saya berniat untuk memulakan projek yang telah lama saya tangguhkan minggu ini. Niat-niat ini adalah arahan yang anda berikan kepada medan kuantum. Anda sedang memberitahu tenaga di mana ia perlu pergi. Proses ini disokong oleh sains. Menulis dan menyatakannya dengan lantang mengaktifkan pelbagai bahagian otak anda. Memahatnya dengan lebih kuat ke dalam minda separa sedar anda. Apabila anda membuat pilihan yang jelas, anda beralih daripada menjadi mangsa keadaan kepada menjadi pencipta realiti anda. Sekarang mari kita mendalami konsep ini dengan lebih luas dan memahami bagaimana untuk mengatasi sebarang halangan dalaman. Getaran anda atau keadaan emosi anda adalah kunci kepada segalanya. Anda tidak boleh mencipta realiti yang penuh kelimpahan dari getaran kekurangan. Anda tidak boleh menarik perhubungan yang sihat dari getaran rasa tidak layak. Apabila niat anda tidak sejajar dengan getaran anda, ia dipanggil ketidakselarasan ataupun incoherence.
Ini seperti cuba menala radio ke frekuensi 98.8 FM. Tetapi penunjuk anda berada pada 92.1 FM. Anda hanya akan mendengar bunyi bising. Inilah sebabnya mengapa ramai orang berkata afirmasi tidak berkesan. Anda boleh mengulangi, saya kaya 1000 kali. Tetapi jika badan anda masih bergetar dengan tenaga kebimbangan tentang wang, mesej yang anda hantar ke alam semesta adalah kebimbangan, bukan kekayaan. Jadi, bagaimana kita menyelaraskan getaran kita? Di sinilah kita menghubungkan sains kuantum, epigenetik dan spiritualiti kuno. Dari perspektif kuantum, setiap emosi mempunyai tandatangan frekuensi yang unik. Emosi seperti rasa bersalah, malu dan takut bergetar pada frekuensi yang sangat rendah. Emosi seperti kasih sayang, kegembiraan dan kesyukuran bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi. Pintu gerbang 13 Oktober adalah satu peluang untuk anda membuat anjakan frekuensi secara sengaja. Proses melepaskan 3 perkara yang kita bincangkan tadi adalah tentang membersihkan frekuensi rendah. Proses menetapkan 3 niat adalah tentang memilih untuk menala ke frekuensi yang lebih tinggi. Ahli epigenetik seperti Dr. Bruce Lipton telah menunjukkan bahawa pemikiran dan emosi kita boleh mengubah ekspresi gen kita. Apabila anda secara konsisten merasakan emosi yang tinggi seperti kesyukuran, anda secara literal menghantar isyarat baru kepada sel-sel anda, mengaktifkan gen untuk pertumbuhan dan pemulihan, dan mematikan gen untuk tekanan. Anda menjadi ahli alkimia biologi anda sendiri. Dan dari segi spiritual, hampir semua ajaran kuno bercakap tentang konsep mati sebelum mati. Ini bukanlah kematian fizikal. Ia adalah kematian ego, kematian identiti lama anda yang penuh dengan batasan. Angka 13 yang sering ditakuti dalam banyak tradisi mistik sebenarnya melambangkan transformasi penamatan satu kitaran dan kelahiran semula. Ia adalah tentang melepaskan kulit ular yang lama supaya yang baru boleh tumbuh. Jadi, lihatlah 13 Oktober ini sebagai peluang anda untuk mati secara simbolik kepada diri anda yang lama, yang letih dan terbatas, supaya anda boleh dilahirkan semula kepada potensi sebenar anda. Transformasi ini bukanlah acara satu hari. 13 Oktober adalah titik permulaan, pintu gerbang yang anda langkahi. Tetapi kerja sebenar adalah untuk mengintegrasikan tenaga dan identiti baharu ini ke dalam kehidupan harian anda. Jika tidak, anda akan mudah ditarik kembali oleh graviti tabiat lama. Bagaimana untuk melakukannya? Dengan mewujudkan amalan harian yang mengukuhkan siapa diri anda yang baharu. Ini adalah tentang melatih semula minda separasedar anda. Ingat, minda separasedar belajar melalui pengulangan. Jadi, setiap hari, luangkan masa untuk menyambung semula dengan 3 niat yang telah anda tetapkan. Jangan hanya membacanya, rasakannya. Visualisasikan bagaimana rasanya hidup dengan niat tersebut yang sudah menjadi kenyataan. Jika niat anda adalah untuk merasa tenang, tutup mata anda dan rasakan ketenangan itu membanjiri setiap sel dalam badan anda sekarang. Lakukan ini selama beberapa minit setiap pagi sebelum anda memulakan hari anda. Ini akan menetapkan nada getaran anda untuk hari itu. Satu lagi amalan yang sangat berkuasa adalah jurnal kesyukuran. Setiap malam sebelum tidur, tulis 3 perkara yang anda syukuri pada hari itu. Ini melatih otak anda untuk mencari perkara yang baik. Secara harfiah mengubah laluan neural anda dari corak kekurangan kepada corak kelimpahan. Amalan-amalan kecil dan konsisten inilah yang akan menstabilkan keadaan getaran baharu anda. Sekarang, saya ingin mengajak anda untuk mengambil langkah pertama dalam komitmen ini. Tulis di ruangan komen di bawah satu niat baharu yang paling membuatkan anda teruja untuk dimulakan selepas 13 Oktober. Apabila anda menuliskannya,
Anda bukan sahaja menguatkannya untuk diri sendiri, tetapi anda juga memberi inspirasi kepada orang lain dalam komuniti ini. Jom kita saling memberi sokongan dan menjadi saksi kepada transformasi satu sama lain. Sudah tentu dalam perjalanan ini akan ada cabaran. Keraguan pasti akan muncul. Akan ada hari-hari di mana anda merasa seperti kembali ke titik permulaan. Ini adalah normal dan dijangka. Identiti lama anda tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Apabila keraguan muncul, fikiran seperti ini tidak akan berkesan atau siapalah aku untuk mencapai semua ini adalah sangat penting untuk anda tidak mempercayainya. Fikiran-fikiran ini hanyalah gema dari program lama. Ia seperti pemberitahuan spam dari minda separa sedar anda. Apa yang perlu anda lakukan? Pertama, sedari ia. Katakan pada diri anda, ini dia lagi program ketakutan lama aku. Terima kasih kerana berkongsi, tetapi aku yang mengawal sekarang. Dengan memerhatikannya tanpa menghakiminya, anda mengambil kuasanya. Kedua, kembalikan kesedaran anda kepada badan anda. Keraguan dan kebimbangan hidup di dalam fikiran. Untuk mengatasinya, anda perlu kembali ke masa kini. Letakkan tangan anda di jantung anda, tarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan rasakan degupan jantung anda. Ini akan menenangkan sistem saraf anda dan membawa anda keluar dari lingkaran pemikiran negatif. Ketiga, ingatkan diri anda tentang pilihan yang telah anda buat. Baca semula 3 niat anda. Ingat semula perasaan yang anda ingin rasakan. Ini adalah tentang memilih semula, berulang kali realiti yang anda mahukan, sehinggalah ia menjadi keadaan lalai anda yang baharu. Ingatlah prinsip neuroplasticity. Neuron yang berhubung bersama akan terikat bersama. Setiap kali anda memilih pemikiran atau perasaan yang baharu, anda sedang membina dan mengukuhkan laluan neural yang baharu di dalam otak anda. Pada mulanya, ia mungkin terasa seperti berjalan melalui hutan tebal. Tetapi semakin kerap anda melaluinya, ia akan menjadi denai, kemudian jalan raya, dan akhirnya sebuah lebuh raya. Dan laluan lama yang tidak digunakan itu akan mula ditumbuhi semak dan akhirnya hilang. Jadi bersabarlah dengan diri anda. Setiap saat anda memilih semula adalah satu kemenangan. Anda sedang membina semula minda anda, sel demi sel, pemikiran demi pemikiran. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini. Kita telah melihat bagaimana rasa penat dan tersekat berpunca daripada kitaran-kitaran tenaga yang belum selesai, yang terus membebani minda separa sedar kita. Kita telah menemui bahawa 13 Oktober ini bukanlah sekadar satu tarikh, tetapi satu ambang kuantum, satu pintu gerbang tenaga yang disokong oleh alam semesta untuk kita membuat anjakan yang besar. Ia adalah satu peluang untuk melepaskan bebanan masa lalu dan melangkah ke dalam potensi sebenar kita. Penyelesaiannya terletak di tangan anda. Ia adalah tentang membuat pilihan yang sedar. Dengan menggunakan prinsip kesan pemerhati dari fizik kuantum, anda faham bahawa fokus dan niat anda membentuk realiti anda. Dengan memahami kuasa minda separa sedar dari neuroscience, anda tahu bahawa anda perlu memprogram semula identiti anda pada tahap yang paling dalam. Dengan langkah-langkah praktikal yang telah kita bincangkan, iaitu melakukan inventori tenaga, melepaskan 3 perkara dan menetapkan 3 niat, anda kini mempunyai alat untuk memulakan proses ini. Anda bukan lagi pemerhati pasif dalam hidup anda. Anda adalah arkiteknya. Anda adalah artisnya. Kanvasnya adalah medan kuantum dan catnya adalah fikiran dan perasaan anda. Setiap saat adalah peluang untuk melukis karya agung yang baru. Pintu gerbang 13 Oktober ini adalah jemputan pribadi daripada alam semesta kepada anda. Ia bertanya, adakah anda bersedia untuk melepaskan cerita lama yang tidak lagi berkhidmat untuk anda?
Adakah anda bersedia untuk menjadi versi diri anda yang selama ini anda impikan? Pilihan itu, seperti biasa, adalah milik anda. Jika video ini memberi anda inspirasi, jika ia menyentuh sesuatu di dalam diri anda, kongsikanlah dengan seseorang yang mungkin memerlukannya. Dan yang paling penting, buatlah komitmen kepada diri anda hari ini. Ambil pen dan kertas dan mulakan proses transformasi anda. Beranikan diri untuk melangkah melalui ambang itu. Kerana di seberang sana, menanti anda adalah diri anda yang sebenar.